Ada satu soalan, dia kata dia mengalami hidung tersumbat, hingus pada waktu pagi. Apabila meningkat tengah hari, dia dah kurang masalah tu. Okey, tengok video ni sampai habis. Masalah yang dia sebut tu adalah vasomotor rhinitis, iaitu hidung sensitif kepada cuaca. Contohnya macam kalau katakan sejuk sangat, dia akan jadi kerap sesama, kerap bersin dan hidung tersumbat. Dia tak sama dengan alahan hidung, allergic rhinitis. Kalau alahan hidung, biasanya bila terdedah kepada suatu benda yang alah, contohnya macam habuk, bulu kucing ataupun sesetengah makanan, dia akan jadi bersin, gatal-gatal hidung, gosok-gosok hidung, bersin dan sesama. Tapi kalau macam vasomotor rhinitis, biasanya bermula tiba-tiba bila terdedah kepada cuaca yang sejuk, kita akan jadi sesama, akan jadi hidung tersumbat. Kalau katakan kita pergi ke tempat yang cuaca sejuk, musim sejuk, ada salji, biasanya kita memang akan hidung tersumbat. Automatik akan jadi macam tu. Automatik akan jadi sesama. Puncanya disebabkan oleh kita punya saraf dalam hidung. Saraf dalam hidung ni dia macam sensitif kepada suhu. Maka dia akan akan membuatkan hingus, akan membuatkan dalam hidung membengkak. Jadi rawatannya sama seperti alahan hidung juga. Kita akan bagi ubat sesama, antihistamin dan spray hidung yang ada steroid. Walaupun sebenarnya tidaklah begitu efektif sangat, tapi at least something lah kita boleh bagi kepada pesakit. Rawatan yang definitif untuk vasomotor rhinitis ni adalah cryoablation. Maknanya buat pembedahan kecil, doktor akan masukkan skop dan akan gunakan cryoterapi, masukkan satu probe yang sangat sejuk dan dia akan merosakkan saraf bahagian dalam hidung, posterior septal nerve. Dan bila saraf tu rosak, maka kuranglah tindak balas yang dia macam sensitif kepada cuaca. Dia macam sensitif kepada keadaan yang sejuk. Itu adalah definitif treatment. So far, kes-kes yang menjalani pembedahan cryoablation ni, alhamdulillah kebanyakannya memang sembuh dan tidak perlu menggunakan apa-apa ubat lagi selepas pembedahan dan apabila sudah sembuh. Okey, semoga manfaat. Assalamualaikum.